Hampa tahu tak ada satu jenis kayu hitam rare dari Afrika. Orang panggil African Blackwood. Kayu ni antara kayu paling mahal dan paling susah nak jumpa dalam dunia. Dia tumbuh kat kawasan kering Afrika Timur macam Tanzania dan Mozambik. Dan harga dia boleh cecah lebih RM200,000 1 meter padu. Kayu ni warna dia hitam pekat, dia licin, dia halus dan padat nak mampus. Sampai ayak pun tak boleh serap, anai-anai pun tak lalulah. Sebab itulah dia jadi pilihan utama untuk buat alat muzik mewah macam klarinet, oboe dan seruling klasik. Selain tu, tukang ukir dan orang buat pisau eksklusif pun guna kayu ni sebab nampak mahal dan tahan lama. Tapi yang tak syoknya, pokok ni ambil masa lebih 60 tahun nak matang. Sebab itulah dia jadi spesies terancam lah ni. Macam mana? Blackwood ada, redwood ada, bluewood ada tak? Apa cari mai kat Banjur kayu bluewood? Haha, sila komen.